Pernah tak anda pandang langit malam dekat bandar dan tiba-tiba terfikir, mana semua bintang hilang? Nah, hari ini kita nak kupas satu cerita, satu perjuangan nak tawan balik langit malam daripada silau lampu-lampu pembangunan. Jom kita selami novel Bima Sakti Menari. Ayat ni datang dari watak utama kita, Nurul Hafsah, dan ia betul-betul kena pada batang hidung kan. Maksudnya, bintang tu tak pernah hilang. Bintang tu sentiasa ada kat atas sana. Cuma mata kita ni yang dah tak nampak sebab dah buta dengan cahaya-cahaya buatan kita sendiri. Mendalam betul. Okey, setiap hero mesti ada origin story dia kan? Dan bagi heroin kita ni, semuanya bermula pada hari pertama dia bekerja. Di bawah langit yang sepatutnya penuh bintang, tapi malangnya tak. Cuba bayangkan, hari pertama awak kerja kat Balai Cerap Sultan Salahuddin, penuh semangat. Tiba-tiba datang satu kumpulan pelajar dari Hiroshima, Jepun, jauh tu. Diorang datang nak tengok satu benda je, Buruj Orion. Tapi, apa yang diorang nampak? Langit yang cerah benderang sebab pencemaran cahaya. Hampa kan? Nurul Hafsah pun rasa macam tu. Tapi dia tak biarkan je. Depan budak-budak tu semua, dia buat satu janji. Janji yang dia akan pulihkan balik malam Kuala Selangor. Dan dari situlah, semuanya bermula. Jadi, apa maksud kelas 8 ni? Okey, ini nombor yang menakutkan sebenarnya. Ikut skala langit gelap Bortle, kelas 8 ni maknanya langit kat situ dah teruk sangat tercemar dengan cahaya. Langit dah jadi warna oranye atau keputihan, macam kat bandar-bandar besar. Yang paling sedih, dulu tempat ni adalah kelas 1. Maksudnya antara langit paling gelap dan cantik di dunia. Nampak tak betapa drastiknya perubahan tu? Memang serius masalah yang Nurul Hafsah kena hadap ni. Tapi, Nurul Hafsah tak berjuang sorang-sorang. Tanpa dia sedar, ada seorang lagi hero yang tengah berjuang untuk isu yang sama, cuma dari sudut yang berbeza. Bukan untuk bintang di langit, tapi untuk bintang di bumi. Jadi, kita ada dua hero. Pertama, Nurul Hafsah, seorang saintis. Misi dia, bawa balik bintang-bintang. Dia pandang ke atas. Hero kedua kita, Muhammad Taufik, seorang arkitek. Misi dia, selamatkan kelip-kelip. Dia pula pandang ke bawah, ke sungai. Nampak tak? Dua-dua ni berjuang melawan benda yang sama. Pencemaran cahaya. Satu musuh, dua barisan hadapan. Dan Taufik ni bukan setakat cakap je tau. Dia dah mula bertindak. Dia dah siap pagar satu kawasan sungai untuk lindungi kelip-kelip tu. Sebab apa? Sebab kelip-kelip ni dah nazak, terancam dengan lampu-lampu dari jeti, bising dari enjin bot, air sungai yang kotor dan paling teruk, habitat paya bakau diorang kena musnah. Jadi ya, Taufik ni memang seorang yang bertindak. Jadi, apa jadi bila seorang pakar bintang dan seorang pakar kelip-kelip bergabung tenaga? Nah, lahirlah satu rancangan yang sangat bercita-cita tinggi. Inilah dia matlamat besar diorang, mewujudkan kawasan simpan langit gelap. Bunyi macam gempak kan? Dan memang pun. Ini bukan setakat suruh orang tutup lampu. Ini adalah usaha untuk dapatkan pengiktirafan rasmi untuk wartakan kawasan tu. Macam kita wartakan hutan simpan atau taman negara. Supaya langit malam kita pun dianggap sebagai khazanah negara yang perlu dilindungi. Dan kalau berjaya, ini akan jadi yang pertama di Malaysia. Dan diorang ada plan yang mantap. Bukan main redah je. Langkah pertama, Nurul Hafsah guna data sains, guna skala Bortle tu untuk buktikan masalah ni memang wujud dan serius. Kedua, diorang sediakan satu proposal rasmi, profesional. Ketiga, diorang guna networking, dapatkan sokongan dari orang besar, iaitu bapa Taufik sendiri, Tan Sri Muhaimin. Dan akhir sekali, masa untuk bentangkan idea. Diorang bentangkan idea ni depan pegawai daerah sampailah ke menteri besar. Nampak tak? Step by step, tersusun. Mestilah kan, dalam mana-mana cerita hero pun mesti ada villain. Dan dalam kisah ni, villain dia bukan calang-calang orang. Dia didorong oleh dua benda paling bahaya, tamak dan dendam. Inilah diorangnya. Johan Arlington Majid. Siapa dia ni? Dia taukid syarikat lampu. Jadi dah tentulah projek langit gelap ni ibarat mimpi neraka untuk bisnes dia. Kalau langit gelap, siapa nak beli lampu dia kan? Tapi bukan tu je. Ada cerita lama. Dia ni berdendam dengan bapa Taufik, Tan Sri Muhaimin. Jadi ini bukan lagi pasal bisnes semata-mata. Ini dah jadi isu peribadi. Dan Johan ni, dia tak main kotor sikit-sikit. Dia main kotor habis. Mula-mula, dia cuba malukan diorang masa pembentangan depan MB. Tak jalan. Lepas tu, dia upah Samsung untuk serang Taufik sampai masuk hospital. Masih tak cukup. Akhirnya, dia arahkan orang-orang dia culik Nurul Hafsah dan perangkap Taufik. Gila kan? Daripada satu projek alam sekitar, sekarang dah jadi soal hidup dan mati.
Okey, keadaan memang nampak teruk gila. Tapi orang kata, sebelum fajar menyingsing, malam adalah yang paling gelap. Jom kita tengok macam mana hero-hero kita ni diselamatkan dan macam mana perjuangan diorang berakhir. Bahagian klimaks ni memang macam filem aksi. Dengan bantuan seorang saksi dan risikan polis, sepasukan gerak khas serbu satu pot kat ladang kelapa sawit. Ada adegan tembak-menembak dan akhirnya Taufik berjaya diselamatkan. Samsung Johan semua kena tangkap. Dan dari situlah empire si Johan ni mula runtuh. Dan pengakhiran yang bahagia memang manis. 1. Projek kawasan simpan langit gelap tu dapat lampu hijau, lulus secara rasmi. 2. Si Johan tu kena tangkap dan dibawa ke mahkamah. 3. Ada bonus sikit, mak dan ayah Taufik yang dah lama berpisah, bersatu dan kahwin semula. Dan yang terakhir, hubungan antara Nurul Hafsah dan Taufik pun makin erat. Kemenangan berganda-ganda. Lepas semua dah rendah, Taufik hantar satu mesej ringkas je kat Nurul Hafsah. Kita ialah 2 klip-klip terakhir di dunia. Dalam bentuk maksud dia, ayat ni bukan sekadar ayat cinta tau, ia simbolik. Ia tentang perjuangan diorang, 2 insan macam 2 klip-klip kecil yang berani bersinar dalam kegelapan yang cuba menelan mereka. Sangat puitis kan? Jadi, kisah Bima Sakti Menari ni memang pasal bintang dan klip-klip kat Kuala Selangor. Tapi, ia juga tinggalkan kita dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba malam ni, anda pandang keluar. Kalau langit gelap gelita tanpa bintang, cuba tanya diri sendiri. Apa agaknya pencemaran cahaya dalam hidup kita yang buat kita tak nampak benda-benda indah yang sebenarnya sentiasa ada di depan mata?